Lebih-lebih orang yang inang-inangnya letak gurih. Orang ini cuma tak gurih apa kecil. Kadang-kadang nak gurih melih boh. Adi dia yang agak-agak menanci. Nak tabur pak gurihnya, nak tabur pak gurih je, nak tabur pak gurih pulin ke. Kadang-kadang di antara gurih-gurihnya nak beda penyampaian nanti. Menurut pengamatan kitanya, nah beda penyampaiannya, terus sama-sama tak diskusi. Baik kitanya, udah kan tak pupak gurih, tak pupak gurih A dengan gurih B. Terus dalam gurih A lagi aku pegang, tunggu aku pegang hitung B ke lagi nyan, mudi aku pegang hitung J. Nyan hanjut dalam halakah ilmu, dalam halakah majlis pengajian kitanya hanjut. Bagaimana waktu tak dengar nasabah penyampaian daripada Sirah Gurih yang berbeda dengan yang kata dengar. Jut tak tunjuk tangan kan? Tentu nah kamu dengar lagi anyo. Nah kamu dengar lagi anyo. Pakiban. Yang tu sama-sama tak selidiki. Kadang-kadang yang kepegah li tengku yang dah dengar lagi tanya memang sama tapi pemahaman kita yo. Kadang-kadang memang yang lagi nyan. Kita yo part yang betul. Part yang tanya kiri betul. Di sinanlah kita yo. Hanjir kita yo fanatik. Yo lalu penduk pegang. Hanjir kita yo fanatik kepada guru, fanatik kepada suku hanjir. Satu-satunya yang wajib fanatik kepada agama. Kita yo agama dan agama Islam. Hana betul lain agama Islam. Yang betul hanya agama Islam. Oi pegalai orang lain dia nyam fanatisme dengkunya. Fanatik ke agama, wajib fanatik ke agama. Kita orang Islam wajib hanya kini buat Islam lah yang betul. Yang hanagat fanatik kepada suku. Iban fanatik kepada suku, mentang-mentang katanya orang ring keruang. Yang orang simpang put, tigang buku mendung. Awak pangwa apa bubu mendung. Yang nyoreng kamu lah. Awak ringkruang. Jangan juga. Fanatik kepada guru menanci aja. Kerana itu fanatik kepada Sirah Gurih, Sirah Abu. Segala sesuatu ku yang kepegah le abunya. Menyokan abunya pegah mandum kan. Jangan juga menan. Yang betul tak yang nyo yang kepegah yang betul. Ya, kan? Jadi menyohana betul adib Abu Tatbib tetap hana betul kan? Jadi bangka pananti siron nya ulung kalau ja kena hubungan ngeron pananti kelu pu yang lu pegah lu betul mendu yang kepegah hitung kuji hana betul mendu. Menyo memang beda kalau pegah benar yang diskusi ta rembuk kata betai idenya rambut sama hitam pikiran berbeda kemampuan berbeda-beda pikiran berbeda-beda. Kadang-kadang kita manusianya nak tua, nak lupa, nak silap, nak terlanjur kata. Sama-sama katanya perbaiki dalam majlis pengajian.